Tanpa melengahkan masa, majlis menjemput peserta yang mendapat giliran ketujuh, kumpulan Nur Iswan, untuk naik ke atas pentas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari singgah ziarah teladan baginda Rasul Al-Amin, sebaik ikutannya. Alamnya mutiara di samudra, kekal indah walau taufan bergelora. Tiada ertinya sebuah kejayaan jika nilai diri hancur dikorbankan. Ummah membangun bersama teladan, rasa madani bersinar gemerlapan. Rasa madani bersinar gemerlapan. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Mohon padamu ya Allah petunjuk, ilmu, amal dan taqwa yang tercela. Berasa cukup juga reda, dengan nikmat kurniaannya. Hiduplah dalam sukma, menanam kaya pada jiwa. Kau nak sunting nikmat bahagia, nafsu tunduk kehendak tiada, berikan apa yang ada, didik akan syukur sentiasa. Titipan firman penuh pengajaran, ayat 67 surah Al-Furqan. Belajar harta jangan berlebihan, tidak pahit amal kesederhanaan. Pernah berlinang air mata umat melihat baginda beralas tingkah, meski mulia dari kisah dan kaisar. Mewah dunia bukannya dikejar, kerana akhirat tujuan sebenar. Pernah Nabi jadikan itibar. Imani Allah pemberi rezeki, imannya sentiasa kita syukuri. Redha dan sabar, ketetapan ilahi, usaha tawakal dan hindarkan diri. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina.
وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.